ni bagi bawah. Idris. Tu cara dia. Ini tak nampak. Tengok contoh kedua. Dakhala. Dakhala. Mudhari' dia yadkhulu. Mudhari' bunyinya yadkhulu. Baik, macam mana kita nak buat dia? Tengok mudhari' dia. Yadkhulu. Yadkhulu. Mula-mula kita buang ya. Buang ya dulu. Buang ya. Jadi inilah. Itu jadi dah. Kemudian kita matikan lam. Matikan lam. Jadi ini. Nah, matikan lam. Huruf akhir. Ingat huruf akhir tu mesti mati. Macam sin tadi, mesti mati. Kemudian kita datangkan hamzah wasal. Hamzah wasal. Hamzah wasal ni kita nak bagi apa? Bagi depan ke bagi bawah, ada dua pilihan saja. Dia tak ada bagi atas. Hamzah wasal tak ada bagi atas. Dia bagi depan dengan bagi bawah saja. Maka sekarang ni kita kena baris depan. Sebab apa? Sebab huruf ketiga tu bagi depan. Tu kaedah dia. Ya? Tak boleh kita baca idkhul. Tak boleh. Mesti kita baca udkhul. Udkhul. Tu cara dia. Ya? Jadi kita masuk kepada tajuk ni sikit lah. Ya, sentuh tajuk ni sikit. Udkhul. Boleh ya? Baik, kataba pula. Kataba artinya tulis. Kataba ni tulis. Fi'il mudhari' dia bunyi yaktubu. Yaktubu. Mudhari' dia yaktubu. Macam mana nak buat fi'il amar? Kita buang ya. Jadilah kaf ta ba. Jadi gini. Buang ya. Kemudian kita matikan huruf akhir, huruf ba tu lah. Matikan huruf akhir jadilah begini. Kan? Mula buang ya. Jadi gini. Kemudian kita matikan huruf ba tu, huruf akhir sekali. Jadi gini lah. Jadi gitu. Kemudian kita datangkan hamzah wasal. Hamzah wasal ni sama ada baris depan atau baris bawah. Maka kita bariskan depan. Sebab huruf ketiga baris depan. Tu. Jadilah uktub. Okay. Jadilah uktub. Itulah namanya fi'il amar. Yang membawa maksud hendaklah. Kan? Kalau jalasa telah duduk, ya jalisu sedang duduk, ijlis duduklah. Dakhala telah masuk, ya dakhulu sedang masuk, udkhul masuklah. Kataba telah tulis, yaktubu sedang tulis, uktub tulislah. Tu maksud fi'il amar. Dan fi'il amar juga mengandungi tasrif. Ya, mengandungi tasrif. Mengandungi tasrif. Jadi sepadan ya. Ke bawah. Okey, ni tasrif dia. Saya suka sistem jari macam ni. Okey. Yang pertamanya ijlis. Ni tasrif dia. Ijlis. Kita dah dapat tadi kan? Ijlis ni. Kemudian yang keduanya ijlisa. Tambah alif. Tambah alif. Yang ketiganya tambah waw. Ijlisu. Tu dia. Kemudian ijlisi. Ijlisi ada ya belakang tu. Ada ya, untuk perempuan. Kemudian ijlisa. Ni tasrih dia. Ijlisa. Tasrih fi'il amar. Kemudian ijlisna. Ijlisna. Itulah cara tasrih fi'il amar. Ada 6 saja. Ijlis ni untuk satu lelaki. Satu lelaki. Ijlisa, duduklah awak dua lelaki. Ijlisu, duduklah kamu. Terbalik. Duduklah kamu ramai lelaki. Ijlisi,
duduklah kamu satu perempuan. Ijlisa, duduklah kamu dua perempuan. Ijlisna, duduklah kamu ramai perempuan. 3 orang atau seterusnya. Ini namanya tasrif fi'il amr. Ya, tasrif fi'il amr. Baik, jadi kat sini yang saya nak tekankan, bagaimana kita nak buat fi'il amr, caranya. Satu. Yang keduanya, ini tasrif fi'il amr. Bila kita dah dapat tu, kita buat tasrif 6. Tasrif 6. Ya. Tu cara dia. Maknanya beginilah kaedah dia. Kalau huruf ketiga tu bagi bawah, ni huruf ketiga bagi bawah kan, maka hamzah wasal mesti bagi bawah. Kalau huruf ketiga tu bagi depan, hamzah wasal mesti bagi depan. Begitu juga kalau huruf ketiga tu bagi atas, satu lagi, mesti dia bagi bawah juga. Tak ada kat sini. Ya. Contoh macam ni. Alang-alang nak tunjuk biar habis kan. Contoh dia, contoh macam ni. Ni fi'il madi ni. Mana'a. Mudhari' dia yamna'u. Yamna'u bagi atas. Fi'il amr dia macam mana kita buat? Mula-mula kita buang ya. Kemudian kita matikan ain. Huruf ketiga bagi atas. Kan? Kita dah cerita tadi, hamzah wasal fi'il amr hanya 2 baris saja. Baris depan dengan baris bawah. Kita baris kat bawah. Imna. Walaupun huruf ketiga ni baris atas, dia tetap pergi baris bawah juga. Dia tak pergi baris atas. Dia baris bawah juga. Sebab dia ada 2 pilihan saja. Sama ada baris bawah atau baris depan. Tu cerita. Faham ya? Tu cerita fi'il amr. Tak apalah, saya keluar tajuk sikit lah. Ya? Boleh faham? Mana'a madi, yamna'u mudhari', amar dia imna. Imna maknanya nun tu kekal bagi atas, kemudian hamzah tu tetap bagi bawah. Dia tak bunyi amna, tak ada. Dia tak bunyi amna, dia bunyi imna. Ya. Baik, kita masuk pada buku. Bila hamzah wasal tu adalah tanda fi'il amr. Hamzah wasal ni biasa dalam fi'il amr lah. Ya, dalam fi'il amr. Tapi ada juga pada isim, ada. Hamzah wasal pada isim ada. Ada. Tapi kebiasaannya pada fi'il amr lah. Lagi satu saya nak beritahu, fi'il mudhari' yang jenis 3 huruf ni, dia memang tak ada ketentuan, tak ada kaedah. Contoh, jalasa yajlisu. Sebab apa jadi yajlisu, tak jadi yajlasu, tak jadi yajlusu? Dia tak ada kaedah. Itu kita ambil daripada orang Arab. Dakhala yadkhulu. Kenapa tak baca dakhala yadkhilu? Dakhala yadkhalu boleh je. Sedap bunyi. Tak boleh. Maknanya fi'il mudhari' itu tak ada kaedah. Yang ada kaedah fi'il amr. Bila kita dapat fi'il mudhari', fi'il amr boleh kita buat. Ada kaedah dia, buang ni, matikan ni, baris ni. Tapi fi'il mudhari' tak ada. Dia tak boleh ambil daripada mati ya. Nak buat. Ya, tak boleh. Dia mesti asal daripada madi. Madi mudhari', daripada mudhari' itu enggak amr. Maknanya kita tak boleh ambil fi'il amr tu daripada madi, tak boleh. Tak boleh. Itu kaedah dia. Akan datang saya akan bagi latihan fi'il yang 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf. Yang ini mudhari' dia ada kaedah. Contoh saya bagi ya. Af'ala yuf'ilu, kekal tu. 4 huruf. 4 huruf. Af'ala yuf'ilu, kekal. 5 huruf contohnya. In fa'ala yanfa'ilu, tak lari dah tu fi'il mudhari'. Kemudian fi'il amr dia memang tak lagi lah, in fa'il. Dia yang tak ada kaedahnya 3 huruf. Ni panggil 3 huruf. Sulasi mujarrad. Sulasi. Ya, sulasi mujarrad. Salah satu sulasi. Salah satu sulasi. Mujarrad tu mana? Sahaja. Sahaja, semata-mata. Maknanya fi'il 3 sahaja.
Tiga saja, sulasi, mujarrad. Okey. Kita masuk buku kita ya. Muka surah 43. 43. Pelajaran 6. Banyaklah kita belajar ni. Nanti kita ulang lah ya. Mana PM Adim, Dori Amal. Sebelum ni kita dah belajar mengenal isim. Dah kita belajar dhamir ya, dhamir ya. Ada dhamir yang tak berhubung, dhamir munfasil, ada dhamir muttasil yang berhubung. Ganti nama, panggil dhamir. Dhamir ni ganti nama. Baik, ini kita belajar pelajaran 6 isim isyarah. Isyarat lah, cakap kita isyarat, tunjuk. Kata tunjuk dekat kita panggil ini, dan jauh panggil itu. Untuk panggil isim isyarah, isim isyarah. Dan juga isim mausul kalau sempat, isim mausul, kata nama berkait. Kata nama berkait dipanggil yang. Dia ni isim mausul ni macam penghubung lah. Dia macam penghubung, kata nama berkait ataupun membawa maksud yang. Kalau isim isyarah tu ini, itu. Ini untuk dekat, itu untuk jauh, isyarat. Nah, tunjuk. Kalau isim mausul ni dia berhubung dengan berhubung dengan kalimah selepas. Baik, tengok sebelah. Isim isyarah dekat. Isim isyarah dekat. Dia ada lelaki dan perempuan. Ada lelaki perempuan. Juga ada satu, dua dan jamak. Jamak ni makna banyak ya. Jamak ni artinya banyak. Jamak. Sembahyang Jumaat. Mana sembahyang ramai tu? Jumaat, jamak. Baik. Kalau isim isyarah ni untuk satu lelaki, kita gunakan haza. Haza. Tak kira lah lelaki ke atau benda ke yang menunjukkan dia tu lelaki lah, tak ada menunjukkan perempuan. Contoh kita kata pen. Pen tak ada jantina, lelaki perempuan kan. Tapi oleh kerana dia tidak ada alamat perempuan, tidak ada ta, kita anggap dia lelaki lah. Maka kita kata haza qalamun. Ini pen. Sebab dia tidak ada menunjukkan kalimah tu ada ta marbutah. Ta marbutah. Okey. Kemudian hazihi untuk perempuan. Tak kira lah sama ada dia benar-benar orang perempuan ataupun kalimah dia menunjukkan perempuan. Contoh dia hazihi madrasatun. Nah, madrasah ni sekolah. Sekolah tak ada jantina, tapi belakang madrasatun tu ada ta marbutah. Kan? Maka kita anggap kalimah tu perempuan, kita gunakan lafaz hazihi. Gitu. Ya. Kalau untuk dua pula kita kata hazani. Hazani untuk dua. Hazani untuk dua. Ataupun boleh pakai hazaini. Bila masa nak pakai ada masalah. Nanti kita belajar bahagian marfu', bahagian mansub. Dia akan pergi kata lagi marfu', mansub tu tak apalah. Kalau untuk dua perempuan, hatani ataupun hataini. Hataini. Hatani atau hataini. Baik. Kita tinggal kad diagram. Cuba tengok kad diagram saya tinggal. Dia. Kad warna hijau B. Hijau B. Yang isim bilangan dan jantina tu. Okey. Tadi dia ada kata haza untuk satu lelaki kan. Katalah kita nak buat ayat ini seorang lelaki muslim. Kita kata benda haza muslimun. Haza muslimun. Maknanya isim isyarah yang kita belajar ni dicerita bab jantina dan bilangan, kita sesuaikan dengan bilangan. Faham tak maksud? Manakala haza ni isim isyarah untuk satu lelaki. Jadi kalau kita nak kata ini seorang lelaki Islam,
kita kena kata haza muslimun. Boleh? Boleh? Faham tak? Haza maknanya muslimun. Ini seorang lelaki Islam. Betul? Okey. Kalau kita nak kata ini seorang perempuan Islam, kita kata mana? Hazihi muslimatun. Hazihi muslimatun. Yang makna pink tu. Hazihi muslimatun. Betul ya? Hazihi itu untuk perempuan. Faham tak? Ini dia punya pasangan dia ya. Mana kita belajar istisyarah, sebelum ni kita belajar bilangan. Jadi kita kena masuk sekali bilangan tu dengan istisyarah pun jadi ayat. Nampak tak? Maknanya kat sini kita belajar haza untuk satu lelaki, hazi satu perempuan. Bagaimana kalau kita nak kata ini seorang lelaki Islam, ini seorang perempuan Islam? Jadi kita gunakan kalimah muzakkar. Haza muslimun, hazihi muslimatun. Gitu ya? Faham tak? Okey. Kalau untuk dua pula isim isyarah lelaki, kita gunakan hazani. 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 Apa nak buat kalau dua orang lelaki Islam? Hazani muslimani. Tambah alif dan nun. Ya? Hazani muslimani. Yang yan nun tu kita tinggal dulu. Ya, itu tak payah cerita dulu lah. Hazani muslimani. Kalau dua orang perempuan, kita kata benda hatani muslimatani. Hatani muslimatani. Itu tujuan dia. Mana dia kena ada pasangan dia sesuai. Mutabaqah di antara isim isyarah dengan bilangan isim ni. Nanti dia ada bagi contoh Al-Quran tujuannya. Baik. Kalau untuk ramai pula, sama ada lelaki ramai atau perempuan ramai, isim isyarah tu dia guna haula satu je. Mana tak ada beza. Haula untuk ramai lelaki, haula untuk ramai perempuan. Ya. Jadi ayat dia, kalau kita nak kata ini itu dah ramai lelaki Islam, kita kata haula'i muslimuna tambah waw nun. Haula'i muslimuna. Boleh tak? Haula'i muslimuna tambah waw dan nun. Kalau perempuan pula haula'i muslimatun. Muslimatun tambah alif ta. Gitulah cara dia. Itu cara dia. Okey. Ni untuk isim isyarah yang dekat. Cuba tengok isim isyarah yang jauh pula. Ini isim isyarah yang jauh. Zalika, kita panggil itu untuk satu lelaki. Kalau tilka untuk satu perempuan. Untuk satu perempuan tilka. Kalau dua lelaki untuk jauh, zanika. Zanika. Kalau dua perempuan, tanika. Tanika. Kalau ramai, ulaika, sama je. Ulaika. Ulaika, serupa je. Sama ada lelaki atau perempuan untuk benda yang ramai dan jauh. Ramai dan kita tunjuk jauh itu. Kalau haulai dekat. Banyak dalam Quran kan ulaika. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ulaika. Ulaika, cuba tengok dalam Quran kan, mesti digunakan kalimah ramai. Muflihuna. Betul tak? Ada warna kan? Ulaika humul sadiquna. Mesti ada warna belakang tu. Baik. Contohnya bawah tu banyak contoh. Haza dengan zanika. Haza ni untuk apa? Satu lelaki dekat. Zalika satu lelaki jauh. Maka pasangan dia mestilah isim menunjukkan satu lelaki. Muslimun. Ada pun bawah tu. Kalau hazaani untuk ini dekat, zaanika untuk itu jauh, untuk benda dua, kita gunakan pasangan dia muslimani.
muslimani, ada tambah alif nun, menunjukkan dua orang lelaki Islam. Ya. Kalau haulai untuk ramai dekat, ataupun ulaika untuk ramai jauh, maka pasangan isimnya muslimuna, ada tambah waw dan nun. Waw dan nun. Ya. Hazihi untuk ini satu perempuan dekat, tilka satu perempuan jauh, isimnya adalah muslimatun. Muslimatun. Ha'atani untuk dua perempuan dekat, tanika dua perempuan jauh, muslimatani. Kalau kita tengok dua lelaki Islam dengan dua perempuan Islam, beza dia ada ta kan. Kalau ta alif nun, dua perempuan. Kalau alif nun, dua lelaki. Dia begitu. Dia kalau ta makna perempuan ni dia berat, mesti ada ta. Betul tak? Kalau PA gitu. Betul tak? Kita baru ni latihan PA madi kan. Jalasa, jalasu kalau perempuan. Jalasat. Jalasa untuk lelaki, jalasa untuk perempuan. Dia berat kepada ta. Haulai untuk ramai yang dekat, ulaika untuk ramai jauh, perempuan, ya. Muslimatun, pastikan untuk ramai perempuan ta tu ta maftuhah, jangan gunakan ta bulat, ya. Jangan guna ta marbutah, alif ta, ta tu ta yang buka tu. Inilah cerita isim syarah, ya, isim syarah. Baik, mari kita buat latihan, ya. Buat latihan lisan je lah. Katakanlah kita nak kata ini dua buah buku. Ini dua buah buku. Buku dalam bahasa Arab kitabun. Kalau dua, kita boleh tak tangkap? Kitabun, satu buku. Ini haza kitabun. Ini satu buku. Kalau kita nak kata dua buku mana? Ya, hazani lah. Dua buku. Kitabani. Ingat balik. Tambah alif nun belakang tu. Ya, kitabani. Begitulah. Kalau banyak buku, ulaika, haulai ataupun ulaika, haulai. Banyak buku macam mana? Banyak buku. Kita kena gunakan jamak taksir. Ingat tak sebelum ni kita ada belajar jamak taksir? Ingat jamak taksir? Kita tak boleh kata macam ni. Kitabuna, tak sesuai sangat. Kitabuna, ya, kurang sesuai. Kalau orang sesuai lah, muslimuna sesuai lah, kita buat waw nun. Sekarang ni cerita buku, jadi buku ni tak sesuai, kita gunakan jamak bentuk lelaki tu, kita gunakan jamak taksir. Jamak taksir dia bunyi apa? Ini jamak taksir dia, kutubun. Haulai kutubun. Kutubun maksud dia buku-buku. Itulah mana, inilah buku-buku. Banyak buku, kutubun. Kalau satu buku, kitabun. Banyak buku, kutubun. Jamak taksir. Ini kitabani, dua buku, ya. Ini isim syarah dia. Haza ni dua. Kalau haza untuk satu. Tu dia. Boleh, ya? Jamak taksir. Jamak taksir. Kalau kita nak rujuk jamak taksir, muka berapa, ya? Kita tengok, ya. Mana jamak taksir? Ni jamak taksir. Jamak taksir pada muka surat 27. Muka 27. Muka 27. 25. Tu keterangan awal dia. 25 B. 25 B. 20 muka surat 25 B.
Betul. Jamak tasih akan diketahui setelah merujuk kamus atau bertanya sendiri kepada orang yang mengetahui bahasa Arab. Dia tak ada kaedah. Maknanya jamak tasih ni tak ada kaedah. Kalau yang ada kaedah tadi, tambah alif nun, tambah waw nun, atas tu jamak salim. Jamak salim. Atas sekali dia tulis muka 25 tu, warna merah. Jamak salim. Nampak? Dia tambah waw nun, muslimuna. Yang tu ada kaedah. Ya. Kalau jamak tasih ni dia tak ada kaedah. Kitabun, satu buku, ada dalam tu. Kutubun, banyak buku. Tak ada kaedah. Madrasatun, sebuah sekolah. Sebuah sekolah. Kalau banyak sekolah, madarisu, lain pula. Kan? Mana ada ketetapannya. Tu jamak tasih. Okey? Boleh? Beri juga India Raya. Baik. Saya rasa isim maksud ni saya tinggal dulu ya. Kita ambil contoh Al-Quran terus. Muka surah 46. Mana isim maksud insya-Allah akan datanglah. Kita nak bicara isim syarah je. Contoh dalam Al-Quran. Muka surah 46. Qalu in hazani lasahirani. Qalu ni maksud dia mereka telah berkata. Fi'il ni. Fi'il apa? Madi ke mudhari' amar? Telah berkata. Ingat tak mana telah? Kalau pasal mana telah tu fi'il apa? Telah sudah berkata. Fi'il ya, fi'il madi. Mana mereka telah berkata. Ramai tu. Yang berkata tu ramai, bukan seorang. Buktinya mereka. Menunjukkan ramai lelaki ya. Kita dah tasrih kan? Jalasu. Ada waw kat ujung ya. Ingat tak? Ya. Qara'u. Ada waw. Okey. Mereka telah berkata, in, sesungguhnya. Tu tak apalah, kita tinggalkan dulu. Tu. Hazani. Itu isim syarah. Hazani. Berapa tu? 2 orang lelaki. Kalau 2 perempuan, hatani. Sekarang ni digunakan hazani. Bila isim syarah dia menunjukkan 2 lelaki, kalimah selepas dia mesti 2 lelaki juga. Dia mesti ada apa orang panggil rabitah. Sama. Sebab tu gunakan kalimah lasahirani. 2 lelaki, 2 orang al-isih. Ada alif nun kan? Alif nun tu menunjukkan 2 lelaki, sesuai dengan isim syarah 2 lelaki. Siapa dia 2 yang dimasukkan ini 2 orang lelaki tukang sihir ni? Bawah tu dia kata, tengok bawah tu, nota 21 bawah tu, merujuk kepada Nabi Musa, Nabi Harun. Dia kata Nabi Musa, Nabi Harun ni tukang sihir. Tu maksudnya kan. Kalau ayat tadi buat ha'azani lasahirun, tak betul lah kan. Kalau buat bahasa Arab, ha'azani lasahirun, sebab mana? Lasahirun satu, sedangkan isim syarah dia 2. Ataupun kita kata hazani lasahiruna, ramai lelaki kan, tak kena juga. Dia mesti sesuai. Bahasa Arab dia sini begitu. Kita kena faham kalimah sebelum, kalimah selepas, dia ada kesesuaiannya. Okey, ayat kedua. Wa ya qaumi hadhihi na'aqatullahi lakum ayatan. Wahai kaumku. Wahai kaumku. Siapa dia kaumku tu? Nabi Soleh kata. Ya, Nabi Soleh lah. Cerita unta kan. Hazihi. Tu isim syarah dia. Siapa dia hazihi tu? Laki ke perempuan? Perempuan. Berapa? 1 ke 2? 1. Kalau 1 lelaki, hazah. 1 perempuan, hazihi. Inilah. Ini mana tu? Na'aqatu. Unta. Unta laki, unta jantan ke betina? Unta betina. Ada tamar butah kan? Naqatun. Kalau unta jantan, naqun saja. Tak? Itulah. Naqatu. Unta betina. Lakum, bagi kamu ayah sebagai satu tanda. Baik, kita nak bahas sikit tentang huruf jar kat sini. Ada dah huruf jar situ. Ingat tak?
Ada tak? Ingat tak huruf jar tu? Min, ila, an, ala, fi, ruba, baka, la. Ya, la. Tu la tu huruf jar. Lepas tu ada kum. Ingat tak kum tu dhamir kan? Kita panggil dhamir muttasil. Ya tak? Dhamir muttasil ni dhamir yang berhubung dengan kalimah sebelum dia. Kum ni untuk ramai lelaki. Ingat? Kan dhamir. Kita jangan lupalah. Mana kum ni untuk ramai lelaki. Kalau ramai perempuan kita gunakan kunna. Kunna. Kalau satu lelaki ka, satu perempuan ki. Kalau dua lelaki dua perempuan kuma. Tengok balik ya dhamir. Dhamir sangat banyak. Jangan kita lupa dhamir. Dhamir ada dua senang je. Dhamir munfasil, dhamir muttasil. Dhamir munfasil yang dengan kalimah macam anta orang je. Huwa sambung dengan orang boleh. Kemudian apa kalimah ada tanwin, menunjukkan tanda isim. Dia bukan fi'il. Dia mesti nama, mesti nama isim. Mufassal dhamir yang tidak apa dia. Dia kena kerau ulang ni kan. Bantu nanti aku ke surat 30. Surat 30. Nampak dah pas, nampak tak? Atas tu dia buat pasir berpit. Nampak tak? Atas tu dia buat pasir berpit. Ahuma ya ma hu anta ma antu antuma ana tu. Kemudian sebelah dia tas yang berhubung hu. Nampak dia ada buat gitu kan, hubungan tu untuk ada mesti huma walaupun dengan mufassir tadi tapi disambung mutasil huma kunna kum kuma kunna ya. Dari segi makna sama. Kunna ya. Dari segi makna sama. Kunna ya. Dari segi makna sama. Tapi dia dikena juga bahasa Arab kat situ. Baik, akal apa? Tengok ayat yang ketiga. Qala inni uridu an unkiha ihdabiyataini. Qala, telah berkata ia. Fi'il madi tu. Siapa yang berkata dia? Dia tu laki ke perempuan? Kat sini kita tahu dah kalimah tu, kalimah laki ke perempuan? Pelaku dia tu. Ya, lelaki. Sebab lain itu pun dan tu tak ke in kita pula tamar untuk isi saja. Kalau sekolah Nabi Syaitan kata yang Nabi Musa bagi dapat dan ada Nabi nikah ya Syuaib sungguh dua situ ini anda dia itu huruf apa? Dia Zah tu. Zah tu. Untuk kami. Contoh ni kan, dia isi duduk. Saya duduk. Jadi tu dan untuk kami lelaki itu tak ni dikuat pada perempuan.
Ta tu perempuan. Okey. Sesungguhnya aku an unkihaka mengkahwinkan engkau. Cuba tengok dalam Mekah. Ka kan? Awak kan? Awak tu, ka tu kena pada Nabi Musa tu. Ka. Aku nak kahwinkan engkau. Engkau tu Nabi Musa. Engkau tu Nabi Musa. Ihda orang. Dia ada 2 anak perempuan. Ihda ya, 2 orang anak perempuan aku. Anak perempuan aku yang mana? Hataini. Nampak? Hataini. Kita kata hataini. Kalau ni perempuan hataini. Ayat Quran ni gunakan kalimah hata ni, tapi gunakan hatain ni, betul? Sebab dia ada 2. Kalau hata dia ada 2. Kalau hata ni 2 perempuan juga. Hata ni 2 perempuan, tapi bukan hata lah. Mudhaf ilaih. Dia jadi ada ya, itu pelanggaran lah. Okey, faham tak? Lagi. Ya. Rasul 44 ada 44 Rasul pula dia tu dia untuk menghubung kalimah selepas ada lelaki ada kalau itu lelaki allazi kalau seorang lelaki ni dia lebih kat belakang kalau du alif nun tanda ni azan untuk isyarat lazan ni untuk mausul ini lelaki juga 2 dia tambah ta alif nun lelaki juga 2 dia tambah ta alif nun ataupun al ramai lelaki ke allazi kalau perempuan dia ada 2 sama ada ti ataupun lai ataupun dalam Quran banyak ni dalam Quran banyak ni kita ambil Quran contoh ya, kita selalu jumpa kalimah allazina, betul tak? Allazina yu'minuna, begitulah ya? Ataupun kita jumpa allazi khalaqa samawat, memang banyak betul ya? Wallahi banyak juga, tapi taklah sebanyak allazi. Wa ummahatukum allati arda'na khalaq minuna. Tengok ni allazi. Ini istilah untuk lelaki kalimah selepas macam kita cerita terus insya-Allah nuna yu'minu kalimah jika mudhari sebab ramai lelaki yu'minu ialah sebenarnya ramai lelaki yu'minu ialah sebenarnya yu'minu ramai lelaki sesuai semasa ramai lelaki satu lelaki untuk kali satu lelaki khalaqa ni fi'il mudhari' madi ala ya fi'il khalaqa menjadikan dia itu maksud dia Allah khalaq mencipta dia, jadi menunjukkan satulah itu sesuai dengan kalimah allazi. Nampak tak?
Ummahatukum ni maksud dia mak-mak kamu. Ummahatukum, mak-mak kamu. Ni kalimah ramai. Allati, mereka yang menyusu kamu. Nah. Dha'na. Dha'na di menunjukkan ramai perempuan. Jalas ada nun kat belakang. Ada nun kat belakang. Ya. Cumanya madi ni 4 huruf. Saya bantu 3 huruf saya pula. Buat betul lah ustaz kitab tu. Nampak? Maksud di lelaki yang satu lelaki. Ummahatu ni perempuan. Maksud mesti lelaki yang satu lelaki. Ummahatu ni perempuan. Maksud mesti ramai. Jadi bila kita baca Quran tu nampaklah kan. Oh ni syarah ni. Kita tengok kalimah selepas dia tu. Mesti ada kesesuaian. Sekolah ada soalan? Ya, 46. Ayat bawah punya. Hatai ni. Itu amalkan. Unkiha fi'il mudhari'. Unkiha tu fi'il mudhari' sebab dia fi'il mudhari' kat situ ada hamzah. Hamzah dia menunjukkan fi'il saya. Yang mati Oh ni tadi arudha ni. Ya. Ini padi, tapi padi ni dia jadi 4 huruf. Kita belajar ni fi'il madi 3 huruf. Apa ni yang akan datang? Dia ada tambah 1. Dia ada tambah hamzah di depan. Ini 4 huruf. Ya. Ini 4 huruf. Makna. Ya. Huruf. 4 huruf. Yang tadi 3 huruf ni. Hurufnya. Jadi saya bagilah latihan dia sampai 6. Ini dia paling banyak yang kita belajar asas 3 huruf. Ada CP juga. Ya, ada CP. Ada CP ni. Ada PPE yang huruf ni dia ada kaedah. Dia tak macam tadi. Jalasa ya jalisu ke kan. Jalisu apa? Ya julusu, ya jalan. Yang ni dia tak ada mudhari'. Yang lebih pada 3 ni nanti dia ada kaedah. Macam ni. Arda'na ni. Arda' 4 huruf. Arda' bila kita tak arda'a, arda'u, arda'as, arda'ata, arda'na. Dia punya lagu sama. Jalasa, jalasata. Ada nun juga. Dia tambahkan huruf kat belakang satu. Lagi macam arda'a. Bila ikan 2 lelaki, kita tambah alif kat depan arda'a. 2 lelaki. Macam tasrih yang kita buat tu kan. Agar amal lelaki dia tambah waw arda'u. Ini sama dengan jalasa, serupa je. Cuma dia tambah huruf kat depan berlebih jadi 4. Boleh? Nampak? Udah. Nak
Orang jalan penuh belakang. Tak boleh. Memang dia. Pasal budak-budak. Bukanlah itu tidak betul. Alhamdulillah, kita sekolah belajar untuk bahasa Al-Quran. Sampaikan Zul lah, kita akan jumpa di minggu depan pula, setiap minggu pertama dan minggu ketiga di Ahad malam Isnin. Okey, jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.